Andaikan sekarang ni DOSM kata inflasi negara kita 2%. So, apabila inflasi negara kita benar-benar 2%, apabila kita melabur duit kita dalam ASB, andaikan ASB bagi kita 5%, inflasi 2%. So, kita akan untung 3%. Secara teorinya, apabila kita melabur duit dalam ASB membolehkan kita dapat another income stream. Dan disebabkan inflasi sangat rendah dan ASB memberi pulangan yang agak bagus, ini membolehkan kita membina kekayaan. Tetapi persoalannya, kenapa lebih ramai orang dah shift dari ASB ke Bitcoin, ke emas dan ke saham? Kenapa? Antara sebabnya adalah inflasi jauh lebih tinggi daripada pulangan ASB. That's why setiap January apabila kita dapat pulangan dari ASB, macam tak cukup lah dia punya that feeling lah. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah tulis buku yang berada di beg kuning kat bawah.